Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yasin binti Azwandi. Nama saya Anggun Aisyah binti Muhammad Nur Hashraf. Dan saya Safia Amni binti Muhammad Syamsul Anwar. Kami dari kumpulan Eco Squad. Kami telah membangunkan sebuah aplikasi yang bernama Greenify. Ramai murid kurang kesedaran tentang kepentingan gitar semula dan cara melaksanakannya dengan betul. Kurangnya akses kepada maklumat yang mudah dan menarik menyebabkan aktiviti gitar semula tidak diamalkan secara konsisten. Selain itu, bahan buangan yang boleh digitar semula sering berakhir di tapak pelupusan sampah kerana tidak diuruskan dengan baik. Objektif aplikasi ini adalah yang pertama, memberi maklumat yang mudah difahami tentang konsep dan kepentingan gitar semula. Yang kedua, membimbing pengguna mengenal pasti bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh digitar semula, meningkatkan kesedaran dan amalan gitar semula dalam kalangan murid-murid. Kelebihan menggunakan aplikasi ini mudah diakses, iaitu boleh digunakan di mana-mana sahaja melalui telefon pintar dan apa-apa peranti yang lain. Yang kedua, interaktif dan menarik. Kerana ciri permainan dan kuis menjadikan pembelajaran lebih seronok. Yang ketiga, pendidikan alam sekitar. Ia membantu pengguna memahami peranan mereka dalam menjaga alam sekitar. Aplikasi ini menggunakan platform MIT. Aplikasi Greenify ini dibangunkan dengan dua komponen utama, iaitu bahagian pertama, video pembelajaran yang merangkumi pelbagai topik berkaitan gitar semula, bertujuan untuk memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan pengguna aplikasi ini. Hey kids, have you ever heard of recycling? Today, we're going to learn why it's important to recycle and how we can all do our part to help the environment. When we throw things away in the trash, they usually end up in a landfill. Landfills are big areas where our waste is buried in the ground. This can be hard. Bahagian kedua pula menawarkan kuis interaktif berkaitan gitar semula yang direka untuk menguji serta mengukuhkan pemahaman pengguna terhadap maklumat yang telah dipelajari. Melalui kombinasi kedua-dua bahagian ini, Greenify berfungsi sebagai platform pembelajaran yang interaktif dan efektif. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.